Bang, nak tanya. Abang pernah dengar lagu Rafish tak? Rafish. Rafish. Lagu dia yang popular aku tak ingat. Tipah Tertipu pernah dengar? Oh, okey. Pernah. Rasanya tahun ni dia boleh buat comeback. Tukar lagu tu Malaysia Tertipu. Okey, selamat datang ke podcast episod ke-45. Yes, PBB. PBB bersiaran daripada Seremban. Bersiaran daripada BRC, Kota Soka. Ya, betul. Semua dua. Podcast kali ini kita akan membincangkan dua isu sahaja. Yes, tak ada banyak isu. Part 1 kita akan bercakap tentang Malaysia lah. Tentang FAM. Malaysia, FAM dan juga FIFA. Dan selepas break, part 2 nanti kita akan bercakap tentang prestasi NSFC. Yes. Prestasi. Mengerikan kan? Ya, sekarang baru-baru ni FIFA telah pun mengeluarkan keputusan rayuan. mengeluarkan keputusan lah mengenai tentang 7 pemain warisan kita yang didapati memasukkan dokumen bersalah. Atas tuduhan memasukkan dokumen. Ya. Abang terkejut ke bang? Tidaklah terkejut. Tapi FM terkejut? Tapi FM terkejut? Abang tak terkejut, FAM terkejut. Benda tu sukar untuk sebenarnya kita menang. Betul. Tapi sebenarnya keputusan tu setelah pun dijangka. Aku rasa FAM pun dah jangka juga sebenarnya. Tetapi sebenarnya boleh Jack terangkan sedikit. Keputusan rayuan tu. Dia tak payah terang pun bang. Dia macam ni. FIFA, kau semua diam, aku betul. Kau semua salah, rayuan kau aku tak nak dengar, aku betul. Dah, settle. Itu je ringkas dia bang. Itu ringkas betul lah. Ringkas itu betul. padat. Betul, aku setuju. Sebenarnya Jack, aku nak bagi tahu bila kes ni berlaku, aku tengok banyak podcast, banyak artikel yang dikeluarkan dan juga banyak pandangan dan pendapat semua orang di FB. Namun tak ada satu pun yang boleh secara spesifik menerangkan satu benda yang tepat lah. Jadi sebenarnya sampai sekarang lah aku rasa semua ada PC ke ataupun ada podcast ke, ada statement ke, ada apa ke, masih tak dapat nak menyelesaikan dan memberi secara terperinci apa sebenarnya yang berlaku. Betul. Jadi aku tak fikir kita dekat sini pun boleh memberi satu apa tu? Conclusion ataupun satu menerangkan kebenaran. Seperti yang saya cakap sebelum ni lah bang, dia bukanlah apa yang kita hadapi sekarang, sebab apa yang kita tengah lalui sekarang ni adalah satu perkara yang memalukan, melibatkan tak kisahlah melibatkan skandal bola sepak ataupun maruah perlembagaan negara, tetapi ia lebih kepada apakah yang akan berlaku selepas ini. Apa yang akan berlaku agaknya? Impak, kesan bola sepak tempatan. That's why saya cakap macam sebelum ni, kita dah hadap benda ni pun dah susah. Sebab dia melibatkan skandal bola sepak yang boleh dikatakan antara terbesar bang. Boleh saya kata terbesar ke bang? Yes. Terbesar. Dah potong yang sejarah 90-an punya rasuah. Oh, ikut pandangan abang. Kalau ikutkan daripada skandal-skandal dulu. Dia betul, sebab actually rasuah ni satu benda yang common. Dan benda tu terjadi dalam negara je masa tu. Ya, lagi satu dia sama ada nak diambil tindakan ataupun tidak. Itu je lah pada waktu kita. Selain daripada tu ada yang lagi besar-besar ke bang? Tak ada? Aku tak fikir ada yang sebesar macam ni. So inilah yang paling besar. Sehingga melibatkan FIFA. So itulah yang saya cakap, benda ni sebab benda ni dah besar. Apakah sebenarnya yang akan berlaku lah lagi selepas ni kan? Dan itu pun kita tak boleh nak dapat kepastian. Betul. Sebab proses ni satu proses yang panjang. Ya. Yes. Jadi adakah kau rasa satu benda yang dibincangkan tanpa ada satu matlamat yang jelas lah ataupun satu jawapan yang tepat? Jad, Apa dia? kalau kita terus berbincang, berdiskus. Betul. Sebenarnya kalau korang tengok PBB episod daripada episod 42 kot, 42, 43, 44, 45. Setiap episod ni kita cerita pasal benda ni. Sebab sentiasa ada update terbaru lah. Betul. Tapi sebenarnya dah bosan lah benda ni. Dah penat, dah jelak. Dia melibatkan implikasi, kesan, hukuman, denda, pergantungan, ni semua benda yang kita dah memang tahu. Tahu. Cumanya jadi ke tak, lagi teruk ke, ada sinar ke. Cuma setakat ni
yang kita tahu selepas keluar keputusan rayuan itu confirm lah kena denda. Yes, dan confirm. dia orang pemain-pemain tu berdepan 12 bulan pengantungan. Betul. Daripada Daripada sebarang. semua aktiviti bola sepak. Betul. Di bawah FIFA kan? Betul, di bawah FIFA. Yes, di bawah FIFA. Yang menjadi persoalan untuk aku lah. Dimaklumkan FAM kena denda 350,000 CHF. Dan setiap pemain didenda 2,000 CHF seorang. Betul. Siapa yang bayar? FM lah bayar. Player-player tu sekali. Player tu itu player siapa bayar tu tak penting. Ha. FAM kena denda, FAM kena bayar. Player kena denda, player kena bayar. Okey. Siapa keluar duit tu nombor tu tak penting. Okey. Yang jadi persoalan kat saya, 350,000 CHF kalau tukar ke RM sejuta lebih lah. Sejuta lebih ke 2 juta. Okey. Abang rasa ada tak program-program yang di bawah FAM seperti program pembangunan ke yang akan terganggu sebab duit tu perlu dibayar untuk denda ni? Tidak ada. Dipakai untuk denda. Tidak ada. Tak? So memang FAM adalah duit tu. Apakah satu contoh program di bawah FAM? Jangan bagi saya macam tu. Iyalah Saya kita nak tahu juga. Ya. Kau kata dia terganggu disebabkan nak bayar Saya tu. rasa maksud Ijat ialah kalau duit tu digunakan untuk membayar denda, maksudnya mungkin duit-duit lain seperti pembelanjaan bola 23, bola sepak wanita yang akan ada pertandingan lain. Yeah. Mungkin lah. Saya rasa itu maksud Ijat. Piala belia sebelum ni, Faham. piala presiden. Tapi bagi aku 2 juta lah lebih kurang 2 juta lah. Satu amount yang kecil untuk FAM. Satu memang kecil. Saya rasa satu lagi bang, dia bukanlah siapa bayar ataupun berapa amount. Ya. Dan satu lagi ni sekarang ni hangat juga kat media sosial sebab FAM ataupun NT menerima pertukaran 30 juta kan. Yeah. So orang mempertikaikan adakah 30 juta tu sebab orang kata duit rakyat lah kan. Pertukaran khas orang kata dapat secara direct. Akan digunakan untuk membayar denda ke apa ke. Macam mana bang? Pun boleh. Pun boleh. Dan orang tak boleh nak pertikaikan lah sebab, Ya, orang, betul. sebab duit tu dah disalurkan terus kepada Ya FAM. betul. Dia tidak secara spesifik mengatakan kau kena duit ni untuk apa-apa. Faham? Tapi kalau ikutkan statement, contohlah kita ambil statement FAM lah. Statement FAM kata dia still mengaku tak bersalah. Dia still nak fight benda ni ke CIS. Terkejut. Dia terkejut kan nak fight benda ni ke CIS. So kita dah boleh rasa tertipu ke belum lagi bang? Itu persoalan ni bang. Dah boleh rasa ke belum? Kau abang rasa macam tunggulah CS dulu. Ya, aku dalam kes ni aku sentiasa tunggu. Tunggu Apa lah. lagi pilihan yang aku ada? Sampailah tak ada pilihan. Sampailah benda tu betul-betul dah end. Dah ujung. Dah end, tamat. Ada mengatakan kita bersalah atau tak bersalah ke. Lagi benda tu pergi dibawa ke atas. Aku tak ada mengatakan kita, walaupun dia very obvious, Yes, tapi yes. aku tak ada nak kata declare kita tertipu ke ataupun apa-apa saja bentuk ni lah kesimpulan tu. Macam aku cakap tadi, segala perbincangan, segala podcast semua tak dapat nak buat Betul. satu kesimpulan. Betul. Okay, sebelum kita pergi ke CS lah kan, ingin saya tegaskan bahawa kes ini melibatkan isu dokumentasi. Okay, kita sudah ditangkap sebagai satu penipuan, pemalsuan dokumen, doctored, falsified dan sebagainya. Dan ini satu kes yang besar lah kan, sebab kita memalsukan dokumen seseorang. Termasuklah dengan player-player tu. Saya macam dekat sini bang dekat media sosial sekarang, kesianlah dekat player. Patut ke kita sebenarnya kesian dekat mereka bang? Sebab pada saya kalau abang tanya, dia orang juga yang pilih kan. Ya betul. Adakah kau kesian? Saya tak kesian, saya kesian dekat kelab lah actually. Kalau abang tanya. Player sebab mungkin ada perjanjian yang kita tak tahu kan. Tapi kelab macam La Liga tu apa semua, dia orang nak fully, of course lah dia orang nak fully utilize player ni. Tetapi tak boleh nak guna. Dan baru-baru ni sekitar 4 jam yang lepas, satu orang cakap ura-ura mengatakan Holgado, striker tu berkemungkinan Amerika Dikali akan expel dia, akan buang dia terus. Baru seorang player, kita tak dengar lagi yang lain. So untuk player tu saya rasa tak apalah, itu masalah kau lah, kau yang pilih ke apa ke, ada perjanjian ke apa ke. Tapi untuk kelab bang, kelab. Dan kenapa? Sebab mereka pun kena bayar. Kalau masih diteruskan, kena bayar pampasan, kena bayar kontrak gaji masih berjalan. Tak boleh nak utilize player untuk main dekat kelab. Saya kesian dekat kelab lah actually. Tapi aku rasa club dia ada squad depth yang bagus lah. Setakat kehilangan satu pemain mungkin tidak mengganggu formasi mereka berbanding dengan NSFC.
Saya ada satu soalan bang. Boleh izinkan saya bang? Ya, sila. Abang rasa kelab-kelab tersebut akan saman FM tak? Itu pun aku tak boleh nak bagi. Aku pun tak tahulah hal undang-undang macam tu. Tapi bukan FAM aku rasa. Bukan FM. Bukan FAM. Sebab rasanya more kepada itu keputusan personal player itu sendiri. Ya, betul. Kalau dia nak saman pun aku rasa dia boleh saman player tu. Ya, betul. Dan saman dan FM. mungkin ejen-ejen yang terlibat lah. Yes, ejen-ejen yang terlibat Tapi lah. bukan FAM aku rasa. Tapi itulah aku boleh cakap dalam waktu sekarang ni mana-mana kelab yang player ni main ni, penyokong kelab sana akan benci Malaysia. Ya. Macam yang kita pernah cakap sebelum ni lah, selamanya walaupun perkara ini sudah habis, selamanya kita akan dikenali sebagai negara penipu. Memasuki kepada KAS ni, saya nak explain sikit lah bang sebab orang kata mungkin tak apalah 12 bulan, tunggulah sekejap, lepas 12 bulan dia orang dah boleh main. Ingin saya tegaskan bahawa fakta itu adalah fakta yang salah. Okay, walau macam mana sekalipun, walau dia dah melalui tempoh pengantungan selama 12 bulan, mereka tetap tidak boleh mewakili Malaysia. Kerana ada satu lagi kes menunggu kepada Football Tribunal, which is untuk menentukan the eligibility of the players. Sekarang ni kita di-charge atas hukuman pemalsuan dokumen. Tapi status kelayakan pemain masih belum dibincangkan lagi. That's why kita kena tunggu Football Tribunal juga. Dan kenapa saya cakap proses ni adalah proses panjang? KAS adalah satu proses panjang, pembelaan, pembicaraan dan sebagainya. Dan selepas itu kita kena tunggu pula keputusan Football Tribunal untuk menentukan the eligibility of players ni. And that's why saya tegaskan, diorang tidak akan boleh bermain untuk Malaysia selepas tempoh tersebut. Diorang still kena tunggu keputusan Football Tribunal untuk menentukan diorang layak ke tak bermain untuk Malaysia. Sekiranya didapati tidak, barulah AFC akan take over dan akan ada hukuman pengantungan perlawanan ke, pengantungan FM, tolak mata dan sebagainya. Tetapi jika sekiranya mereka ingin bermain juga untuk Malaysia, tunggulah 5 tahun. Bermainlah, menetaplah di Malaysia selama 5 tahun. Itu kesimpulan sikit lah. Okay, aku baru faham dan baru aku nampak benda tu. Maksud aku dari segi tadi betul lah, sama ada dia tak semestinya selesai. Ya, betul. Selepas 2 bulan tu. Yes. Sebab orang semua ingat selepas 12 bulan dah settle dengan FM, mungkin kita menang dekat KAS, player dah boleh main. Tidak. Still lagi ada satu lagi charge Football Tribunal untuk menentukan the eligibility of players. Sekiranya didapati bersalah, mereka tidak boleh bermain dan hukuman penggantungan, tolak mata sebagainya berlaku. Sekiranya ada loophole yang mengatakan mereka layak bermain, game on. Tiada masalah. Jadi untuk kita tengok contohnya liga kita, itu termasuk tak dalam yang tadi itulah? Yes. Contohnya JDT akan dibatalkan kemenangan. Itu pada peringkat itulah. Pada peringkat itulah. Maksudnya masih jauh lagi lah. Masih jauh ni. Aku That's why AFC keluarkan statement. Kami akan tunggu keputusan penuh selepas KAS. Selepas KAS tu paling last. Paling last, yes. Maksudnya aku rasa liga dah habis jugalah nanti. Betul. Dan saya rasa kelayakan Piala Asia waktu tu pun dah habis. Dah Ya, habis juga. tapi Dah habis. Piala Asia 2027. So boleh jadi tiba-tiba last minute. Dia tak mustahil bang. Kita dah menang semua, kita layak. AFC dah keluarkan poster, Malaysia qualify. Sekali on the very last minute, AFC keluar keputusan, Malaysia ditarik balik kemenangan. So benda tu tak mustahil. Benda tu macam-macam boleh berlaku. Tidak mustahil, boleh jadi dan masih jauh. Masih jauh. Okey. Susah ni. Tapi kalau pasal isu CAS ni, so maksud dia lepas diorang contoh dah bicara kat CAS kan, Malaysia tak bersalah, pergantungan ni semua tarik balik ke? Tak. Oh, teruskan juga? Pergantungan masih lagi berlaku. That's why tempoh tu mengambil tempoh yang panjang. Oh, so maknanya keputusan CAS positif atau negatif? Tiada apa orang cakap, tiada jawapan khusus untuk menentukan kedudukan player sama ada akan diteruskan pengantungan atau tidak. Sebaliknya untuk biasanya KAS ni orang nak fight untuk mengurangkan denda lah. Denda. Dan membuktikan tak bersalah. Dan membuktikan tak bersalah. Tapi persoalan lebih besar, adakah wajar kita ke KAS ataupun sebaliknya kita sebaliknya kita semua berlapang dada. Adakah kalau kita tidak pergi ke KAS, benda tu terhenti? Maksudnya itu saja denda dia? Mengaku bersalah lah bang. Mengaku bersalah dan Mengaku bersalah. ada lagi denda yang lain?
still kena tunggu Football Tribunal untuk eligibility of players. Okay. Maksudnya kalau tak pergi ke CAS tu mungkin tempoh tu berkurang sikit lah. Tetapi Tapi kalau kau tak pergi ke KAS, kau confirm kau aku salah lah. tapi takkanlah tak pergi ke CAS bang. Kita dah bayar lawyer mahal. So bila dia mengaku salah, so benda ni akan jadi isu kedaulatan negara pula. Ya betul bang. Dan tempoh hukuman tetap berjalan sebab dah mengaku sebab kita bersalah. That's why saya tanya semula, wajarkah sebenarnya kita pergi ke CAS? Ataupun kita sebenarnya bazir duit? Terima dengan hati terbuka, berlapang dada. Tapi aku dengar pergi ke KAS ni bukan FAM bayar. Betul ke? Baik. Mengenai perkara itu Aku ada baca artikel tadi. betul. Mengenai perkara itu macam mana nak cakap, dia bukanlah satu perkara yang baru kan. Perkara yang baru. Walaupun TMJ pun banyak bantu lah. Banyak bantu. Betul. TMJ akan menanggung semua tu kan? Semua kos ke Dia KAS. satu benda yang aku tengok, satu benda yang positif lah. Ia mengenangkan sebab mungkin ada 3 player yang bermain untuk jadi 3. Itu satu, maksudnya dia tidaklah membiarkan benda tu. Betul. Jadi dia take action. Biar still take action lah. Kau nak pergi bawa kes, tak apa, aku bayar. Betul? Tapi kau make sure mesti menang. Itu satu benda lah. Aku rasa, Jack, soalan kau tadi tu, sudah tentu lawyer yang ambil kes tu, dia nampak dia boleh pergi. Dan ada pendapatan juga kan. Walaupun majoriti kes yang dibawa ke FIFA menerusi CAS, ada certain yang persatuan-persatuan lain menang, tetapi tak banyak. That's why orang mewujudkan pendapatan. Sama ada kita wajarkah pergi CAS ataupun kita menang di CAS adalah lebih baik. Macam tu. Itulah tu. Aku rasa lawyer tu sebenarnya yang akan memberi guide atau memberi dia punya pandangan lah. Sama ada kes tu kita boleh menang atau tidak boleh menang. Dan sudah tentu kita akan menggunakan sebanyak boleh loophole yang ada. Ya, betul. Jadi kalau aku rasa wajar. Dia Untuk menentukan, untuk menampakkan kita berprinsip berjuang ke macam mana bang? Walaupun pada dasarnya kita memang salah. Sekali harung lah. Sekali harung lah tu. Sekali harung. Kita nak buktikan kita tidak bersalah. Kita nak buat yang mengatakan kita pantang undur. Kita lawan. Kurangkan denda. Kurangkan denda. Apa sahaja yang boleh dilakukan, kita lakukan. Kalau cepat sangat menyerah kalah, terbukti bersalah, pun satu benda yang tak bagus. Tak best juga. Bukanlah satu benda yang bagus pun. Jadi pergi. Tapi yang menarik bagi saya kan, kes ni kan, bila dah bawa ke KAS, tak pernah rasanya kes sebesar ni bawa ke KAS yang melibatkan 7 pemain. Betul. 7 pemain straight tu. So ini akan jadi satu kes rujukan dalam Mahkamah Sukan Dunia. Yes. Kes paling besar ni rasanya. Objection, Your Honor. So maknanya dalam mahkamah tu nanti, maknanya FM dan FIFA lah. Yes, FM dan FIFA lah. Real man. FM dan FIFA bukan FCU. Potong terus FIFA terus. Okey, menarik sebenarnya. Daripada kita terus dijadikan apa? Betul. Benda negatif kan. Kalau kita lawan, mungkin kita mendapat sokongan. Mungkin dapat satu kemenangan dan membersihkan kembali nama Malaysia. Mungkin pihak-pihak seperti FM kata nak fight benda ni, mungkin sebenarnya FM pun rasa memang diorang tak salah lah hal ni. Dan diorang tetap nak tegakkan dia diorang betul. Dan kalau diorang dapat buktikan, power lah. Saya ada sikit skeptikal dekat situ untuk membuktikan FM tak salah kan. Sampai sekarang kita tak tahu pun salah tu salah apa. Pemasukkan dokumen tu kan. Betul. Kesilapan memuat naik dokumen, kesilapan menulis macam tu lah. Kan dia kata ada. Okay, contoh kalau sebelum ni yang first result FIFA tu, FIFA dah letak siap-siap dah. Oh, diorang ni atuk-atuk ni, nenek ni tak lahir dekat Malaysia, tak ada dekat Johor, Penang semua tak ada. Tapi still lagi FM sendiri pun tak memberitahu apakah kewujudan kesilapan teknikal, daripada mana datangnya info sekunder apa semua. Kita semua tak tahu. Aku nampak benda tu akan lebih menarik apabila pergi ke KAS tu nanti, ialah penglibatan negara-negara yang mungkin dijadikan saksi membawa. Terutama ni ejen-ejen yang terlibat akan dijadikan saksi. So masa tu baru kita tahu siapa yang terlibat sebenarnya kes ni. Sampailah kepada mak bidan yang melahir, yang menyambut kelahiran datuk nenek apa semua. Bidan Argentina, bidan Sepanyol, semua ada sekali. Jadi kalau sampai, dia akan jadi interesting lah. Betul.
So, nampaklah dekat sini sebenarnya kita lagi cenderung untuk menunggu FIFA reveal semua ni. Ya, aku membayangkan sekarang benda ni ada dalam Netflix 2026. Rasanya dah ada production dah Dah ada standby production dah standby dah Dia ni. dah ambil dah putih-putih semua. Dan kita bertuah sebab menjadi saksi dalam skandal ni. So kalau boleh production tu dekat intro tu masuk sekali video ni. Dia cakap dia dah. Betul, sebab dia terlalu besar dan dia sangat menarik dijadikan. Tapi kena pergi cast tu lah. Aku nampak benda tu lebih interesting lah. Sebenarnya sekali lagi saya cakap tujuan kita ke cast ni adalah untuk fight berkenaan isu dokumentasi ni, pemalsuan dokumen Ya, ni. betul. Itu yang utamanya sekarang. Untuk claim yang mungkin kita tak bersalah ke apa Betul. ke. Satu lagi dia lebih kepada macam ni lah. Aku dah ambil 7 orang pemain dah kena gantung. Takkan aku nak lepas tangan. Of course, kita kena lawan untuk 7 pemain ni. Betul. Duit dah banyak habis ni, so kita kena fight. Kita kena fight. Maksudnya tak adalah membiarkan 7 pemain ni kena gantung 12 bulan. Kita tak fight untuk dia. Betul. Padahal kita ambil dia. Tapi kalau andai kata benda ni semua come out, benda ni salah. Benda ni salah. Siapa yang salah? Tak, contoh kiranya kita kalah. Okay. Kita kalah maknanya kita salah lah. Kita salah, saya tak rasa rakyat Malaysia akan terima dia orang tu jadi rakyat Malaysia. Tak boleh. Itu lain isu. Memang mereka telah pun menjadi rakyat Malaysia. Kalau semuanya dah kalah, saya akan cakap sudah-sudah lah tu. Berhenti je lah. Kan? Tak boleh nak buat apa dah. Yalah, betul lah tu. Tapi Tunggu je lah hukuman dia. Apa yang menarik kan, kalau macam tahun 2010 ke bawah ke 2015 ke, kalau kita jumpa dengan orang luar, you from Malaysia, Twin Towers, KLCC, okay. Mahathir? Mahathir, okay. Sampai dekat 2023 ke apa, 1MDB, Malaysia 1MDB. Tapi sekarang kalau berjumpa Mak Saleh kat luar, FIFA? you FIFA. Malaysia ni sentiasa di mata dunia bang. Banyak je isu-isu tentang bola sepak. Contohnya baru-baru ni dekat Turki kan ada satu Betul. kes Betting apa betting pengadil kan. Bukan separuh tu. Dah 4/5 dah tu. Betul. Ya. Tapi itu internal lah. Yes. Cuma nak bagi tahu yang isu berlaku di mana-mana. Betul. Saya nak tambah sikit boleh bang? Berkaitan isu dokumentasi ni, macam kita didapati kita memasukkan surat beranak sijil lahir, tempat kelahiran atuk nenek atau semua. Tadi saya kerja, saya sempat muat naik satu artikel berkenaan dengan seorang player dari Bolivia. Isu dokumentasi dia bang, kalau abang baca memang kelakar. Kalau kita pemalsuan surat beranak sijil tempat lahir ke apa ke, tapi yang player Bolivia ni, abang nak tahu apa yang menyebabkan apa pemalsuan dokumen dia? Apa dia? Nama dengan umur. Nama dengan umur. Nama dengan umur. Pun kena tindakan pengantungan selama 2 tahun dan kelab yang dia bermain ditolak 33 mata. Serupa kau tak main satu season. Pada ketika itu kelab tersebut sudah habis satu season dan hukuman berlaku semasa pre-season lah orang cakap. Jadi bermaksud kelab tersebut harus bermula dengan season baru dengan negatif 33 mata. Bukan diturunkan liga ke. Bukan. Tapi still bang, kalau kau dah menang 3 mata kau kena tolak lagi. 3 mata tolak lagi. Itu kau menang streak 20 kali pun bapak sakit siut. Saya rasa kes tu sebab kes tu berlaku pada awal Februari 2025 macam tu. Saya rasa kes tu wajar dijadikan sebagai contoh juga. Kita dah lebih berat sebab melibatkan tempat lahir. Tapi ni nama dengan umur je bang. Kes ni kes baru ni? Kes baru lah. Dia tahun ni juga. Di tahun ni juga. Tapi itu memang sangat jelas kot. Kelab tu memang dah tahu dan diubah. Dan lebih menarik, orang yang bersubahat termasuk pengurusan dan presiden kelab juga digantung 3 tahun. So, oleh dia punya FA negara lah, Bolivia lah. FA negara. So, FA dia dapat buktikan yang tu bersalah lah. Yang tu bersalah. FA tu kata walaupun selepas meneliti dokumen rasmi, maksudnya player-player tu dah submit rasmi, terdapat satu penipuan. Nama salah, umur salah. Tak ada perbincangan, tak ada apa-apa. Aku buang kau 2 tahun. Presiden kau aku gantung 3 tahun. Kelab kau aku denda tolak 33 mata. Saya rasa kes ni wajar dijadikan contoh juga untuk mungkin pada masa hadapan. Mungkin kalau Malaysia kena juga pada yang sama. Sebab kita punya lagi berat bang. Kan kita punya lagi berat.
Dan mereka berlaku tu dalam internal, dalam lokal. Yeah, Kita dah melibatkan satu dunia. Ya. Dulu pun dekat Itali pernah berlaku, bukan kes yang sama tapi berlaku lah. Kelab diturunkan ke turun division, Juve contohnya, ataupun kerana match fixing ke macam tu lah. Kan? Itu pun satu kes yang besar pada ketika itu. Jadi diturunkan daripada liga turun ke main Serie B ke macam tu. Jadi sebenarnya kes-kes menghukum yang berat macam tu berlaku dan sebenarnya isu yang sensasi macam tu berlaku sebelum ini dan berlaku sekarang ini pun masih berlaku, tak adalah pelik sangat pun sebenarnya. Jadi kan kalau contohlah okey ni andai kata lepas CS kita kalah kan. Adakah sekarang kan kita dah ada apa Badan Siasatan Bebas? Betul. Dia ada dua badan siasatan bebas sebenarnya. Satu yang ditubuhkan FM tu yang diketuai oleh bekas Hakim Negara Tun Mat Raus apa benda tak saya tak ingat, maafkan saya. Lagi satu. Ada satu lagi EAIC. Itu Pasukan Petugas Khas. Siapa tubuhan? EAIC tu. Oh, persatuan dia. Persatuan Persekutuan apa saya tak ingat, tapi dia menubuhkan pasukan petugas khas untuk menyelidik dakwaan isu dokumentasi ni. So kalau Maksudnya ada dua badan lah. kalau terbukti bersalah, so maknanya kalau andai kata badan tu dapat come out with some name, so maknanya diorang boleh ni lah, boleh hukum lah siapa yang terlibat tu. Tak tentu juga lagi. Tak tentu tak. Ya, betul juga, tak tentu juga. Sebab saya rasa IEAC tu dia melibatkan kerajaan juga saya rasa. So bila dia dah masuk campur ni, saya rasa mungkin ada implikasi lain lah. Ini saya punya pendapat Sebab saya. daripada kerajaan masuk. Sebab Suruhanjaya ni kalau ditubuhkan dengan banyak je ditubuhkan, tapi entah apa keputusan kita jarang dengar lah. Betul kan? Dekat Malaysia lah. Sebab biasanya keluar banyak muka surat. Dan rasa aku Suruhanjaya yang paling best sekali pernah buat keputusan ni adalah yang berlaku di Liga Inggeris dulu. Selepas tragedi yang Liverpool tu, dia buat satu Suruhanjaya. Aku dah lupa nama hakim tu sebagai ketua siasatan lah. Dan mengeluarkan satu hasil siasatan, mengeluarkan satu arahan. Selepas ini stadium mesti pasang kerusi. I see. Dan banyak lagi lah arahan-arahan lain, tapi itu antara yang best lah. Tapi itulah yang aku rasa paling famous dan paling best dan paling efficient dan paling ni lah yang buat kerja. Bagi impact sampai sekarang. Bagi impact sampai sekarang. Aku lupa dah nama Suruhanjaya tu dan siapa nama lawyer tu, hakim tu di Liga Inggeris lah. Tapi yang menarik pasal Suruhanjaya yang ini baru-baru ni aku tak ingat aku jumpa dekat mana. Dia punya kenyataan tu dekat mana entah aku baca dekat share. Lepas tu dia tunjuk resume dia siapa yang jadi ini badan bebas bekas ketua hakim tu. Ya. Lepas tu aku tengok resume. Amboi panjangnya kau. Semua kau ni. Saya ni adalah maksudnya CV dia lah CV dia 3 page. Dia punya experience dia lah bang kan. Saya ketua Renhill. Jadi ni executive director situ apa semalam nanti aku kan. Langsung hilang cerita bola dekat sini. Aku baca dia punya tu. Apa benda kau ni nak cerita dengan aku resume 3 page ni? Aku nak apa yang kau nak buat lepas ni? Nah, itu cerita lain lah. Aku dia akan jadi macam mana bang? Dia macam ni kedah banyak experience ni. Kalau salah juga terlepas juga ni tak tahu dah cakap apa ni. Macam tu. Yelah mungkin sebab kita peminat bola ni banyak yang tak faham benda tu, sepatutnya terangkan apa yang kau nak siasat ke apa semualah. Bukan kau dah jadi chairman dekat mana. Dekat 30 company kau jadi chairman tu aku tak peduli lah. Betul. Cumanya dengan experience dia ada, kalau salah tak jumpa apa-apa memang pelik. Itu memang pelik. Okey, bang, selepas kita tolak tepi lah hukuman pengantungan ni apa, nak tunggu CAS ke, football tribunal ke whatsoever. Satu lagi persoalan bang. Orang cakap, ni letak jawatan. Siapa nak letak jawatan ni bang? Siapa yang kena ambil tanggungjawab ni? Ya, tolong jawab. Sebab tu aku cakap, aku daripada awal aku cakap, disebabkan ni dah betul bersalah ni, tak kira lah bawa ke CAS ke tak, FAM perlu di reset, itu je. Bagi pendapat aku perlu ni. Reset tu apa? Semua letak jawatan. Gubal balik semua. Tapi aku dah tak boleh ni. Tapi itu rasanya akan memasuki campur tangan kerajaan. Ya, campur tangan kerajaan lah. Tapi kalau dah benda macam ni, kita nak tak nak kita kena start daripada awal balik. Sebab nama dah busuk gila.
Ada yang kata orang yang tak terlibat pun kena letak jawatan. Orang tu tak ada apa-apa kena letak jawatan. Macam mana ni bang? Entah, aku tak ada idea tu. Tak ada idea kan? Tak ada idea. Susah benda tu. Nak kata seorang bersalah, ada lagi ramai yang bersalah. Tapi nak kata semua orang buat salah, orang lain pun buat salah. Betul. Cumanya nak tahu untuk kita point the fingers to someone specifically tu tak ada sebenarnya. Sepatutnya tanggungjawab bersama lah aku rasa. Betul. Semua orang kena kalau bertanggungjawab bersama lah. Semua orang kena letak jawatan ke, semua orang kena buat pemilihan baru kongres ganti orang lain semua benda ke. Tak boleh lah kau nak salahkan individu sahaja. Tiba-tiba salah staff lah apa. Semua kena ambil tanggungjawab lah. Bukan pas tolak kan. Kau ingat aku nak buat resume lah. Bang. Jang for FM Presiden bang. Saya rasa dah tiba masanya ketua FM ni datang daripada orang biasa. Okay bang, saya undi. Bukan orang yang berjawatan, bukan player. Yes, kita akan buka pool. Boleh buka undian ni. Betul, Kita aku boleh hantar petition ni. dulu dah pernah buat sebenarnya. Ada bang Dulu banyak masa kempen Presiden FM sila letak jawatan tu, aku rasa paling agresif pada waktu itu. Tapi sayangnya aku rasa ramai daripada orang yang buat benda tu dah tak ada lagi dah. Sekarang yang dah ada semuanya tak agresif sangat lah. Kita ubah topik mungkin. Ya, kita boleh rehat dulu kot. Boleh dah. Apa-apa pun proses yang panjang. Proses yang panjang, Tetap betul. kena tunggu. Ya, Macam mana sekalipun FIFA yang akan bagi tahu. Ya. Dan kita akan terus berbincang berni tanpa mendapat satu keputusan yang tepat. Selagi keputusan tepat tu datang daripada Semua orang boleh jadi betul, semua orang boleh jadi salah. ya, betul. Aku bersetuju. Kita jumpa lepas ni. Alright. Saya rasa kan video saya mengundang kecaman peminat-peminat Negeri Sembilan. Bila mana tu, Jack? Video saya di Brunei. Video ulasan perlawanan ke? Ulasan perlawanan. Mendapat kecaman hebat. Kenapa agaknya? Tak pastilah bang. Cuba kau cerita pengalaman kau pergi Brunei bersama Aiman dan juga Ajwat. Ini kita cerita pasal apa? Game NSFC lawan Brunei minggu lepas. Kau pergi dengan Aiman dengan Ajwat. So kau ceritakan apa yang jadi masa game tu? Apa yang jadi kat Brunei? Dia isu dia bang sekarang. Bukanlah kami marah sebab kami bazir duit, kami bazir masa. Tapi kami marah sebab sepatutnya kita menang game tu. Kita menang. Dikala tim-tim lain boleh dapatkan kemenangan dengan mereka, kita tak dapat. That's why itu yang menjadi saya rasa titik untuk saya marah lah. Bukanlah aku dah bazir duit ni. Aiman, kita dah habis berapa? 500. Kita dah habis 500 flight 3 jam daripada Miri ke Brunei, hotel. Dan bukan korang je yang marah. Dekat stadium tu yang penyokong Negeri Sembilan lain datang pun marah kan. Betul. Dan saya rasa wajarlah saya marah. Bukanlah sebab NFC kau kena ganti balik duit aku. Tak, saya tak minta bang. Saya cuma rasa kita boleh menang. Memang boleh menang. Sebenarnya kau marah tu betul, Jack. Kalau kau tak marah, aku Abang yang marah saya? Aku marah. Sebab ni aku cerita kat kau. Ini kita orang cerita dekat side kita orang tak? Okey. Kita orang dekat Senayan. Wash party Atrajang. Bang, kita orang tak tahu macam mana Bersama bang. di Macam mana tempat. suasana okey tak? Ramai. Penuh, full house. Penuh, full house. Makan okey? Makan banyak pilihan. Yes. Masak banyak asam, choice. champion. Cuma itulah mungkin ada beberapa perkara yang kita akan perbaiki untuk next ni nanti. Next watch party lah. Tapi daripada first half bang ramai kecewa dekat game tu. Ya, aku dengar, sorry je aku dengar selepas habis permainan pemain cuba datang menghampiri penyokong. Betul. Apa berlaku masa tu? Pemain seperti biasalah. Orang cakap budaya lah kan. Player akan datang, tetapi walaupun permainan belum habis, sebelum whistle belum ditiup, kumpulan penyokong kita apa semua dah berdiri apa. Saya ingatkan saya dengan Aiman ngajak waktu tu nak turun bawah lah untuk join nyanyi ke apa ke, tapi benda tu tidak berlaku. Kumpulan penyokong UNN apa semua dah tutup dah lipat bendera apa semua, dah balik. Sebelum whistle penamat dah nampak dia orang dah berdiri dah. Dia orang macam nak gerak lah. Lepas tu bila dah habis, player dah salam-salam, player nak datang, dah balik bla 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 macam tu. Wajar ke bang?
Wajar ke tak wajar, kita tidak berada di tempat kejadian dan kita tak keluar duit. Dan saya rasa saya minta maaf. Saya rasa saya minta maaf sangat sebab saya terlepaslah footage tu. Saya tak dapatlah ambil footage tu, mungkin sebab saya pun tengah marah lah waktu tu. Sebenarnya benda itu berlaku di Paroi pun berlaku. Betul. Sebab di Paroi pun berlaku, penyokong marah, tak nak ini kan pula kau dah sampai ke Brunei. Sebenarnya kalau season lepas setiap game berlaku. Ya. Jadi soalan wajar ke tu sebenarnya tak kena lah. Memang sentiasa berlaku benda tu. Kami difahamkan setelah daripada kami bertiga yang sewa rest house, kami difahamkan juga ada di kalangan mereka yang sebenarnya dia orang tak bermalam. Dia orang tak sewa hotel, dia orang semua macam bersia-sia saja. Maksudnya dia orang mungkin sebabkan kos hotel mahal kot. Dia orang tak memilih tu tak tidur, dia orang lepak lah mana-mana sampai overnight sampai tunggu esok tu bawa balik. So saya rasa macam itu satu kesian lah juga sebab kan datang jauh kan. Kau tak offer dia orang bilik? Bilik dia orang pun sempit banget. Tengok Jangkau Stadium bilik macam mana. Toilet pun tak buat. Jadi Jack, apa sebenarnya berlaku dalam padang? Dengan? Apa berlaku dalam padang sebenarnya? Padang pasukan NSFC. Kalau tengokkan daripada kacamata saya, macam yang first awal kita ulas hari tu bang, first half memang frustrated lah. Saya rasa ini macam satu kelaziman pula kalau kita tengok first half ni. Betul. Memang frustrated gila. Masuk ke separuh masa kedua ada sinar bang. Serius saya cakap, kita memang boleh menang dan kita boleh main. Cumanya saya nampak kita terlampau yakin. Saya rasa kita terlampau yakin. Overconfident. Dan pada malam tu ada juga player-player yang sepatutnya menjadi sandaran tapi tidak memberikan impak yang kita nak lah sepatutnya. Jad, kau tengok macam mana Jad game tu? Cumanya daripada apa yang saya nampak secara jelas, Brunei di PMM memang nak menang. Memang nak menang. Sebenarnya kita turun ke padang mesti untuk menang. Betul. Mana-mana pasukan turun ke padang. Macam ni abang, saya beranggapan setiap pasukan yang pergi ke away misinya adalah mencuri satu mata. Saya beranggapan macam tu. Tetapi untuk berlawan dengan tim-tim yang dah kalah banyak, duduk kat bawah, kita wajar untuk dapatkan 3 mata. Kita memang wajar untuk dapatkan 3 mata. Sebut pasal tu kan. Actually aku dah tulis artikel tu tapi aku tak publish lagi lah. Tak publish je? Belum lagi. Aku publish tapi aku tak letak dekat FB. Itu yang aku terfikir dengan pasukan lain. Aku tidak mengatakan, aku dah bagi tahu dah tak ada pasukan lemah. Tak ada pasukan lubuk 3 mata, tak ada. Even though dalam video kita orang pun kita tak cakap di PMM lemah. Tetapi apabila pasukan lain datang ke situ membawa jala, sebab kau dah tahu kau akan dapat banyak ikan, kau datang bawa jala, kita datang tersungkur kat situ. Kita balik bawa lumpur. Umpan lari. Jangankan jala, kita tersungkur kat tepi lubuk tu. Kan, orang pergi lubuk bawa jala, kita tersungkur tepi lubuk, kita balik bawa lumpur. Jadi nak tak nak akan timbul satu persoalan. Kenapa? Betul. Kenapa orang pergi Penang orang bawa jala, bawa balik ikan. Pergi lawan immigration, fikir berapa gol nak masuk. Saya sebenarnya minggu ni dah banyak tau lepas post video dia orang ni, kita post dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok, dekat YouTube. Banyak tau komen yang macam cakap lah apa ni, tim kau baru nak naik, kau dah macam ni apa semua kan. Itu masalah dia. Kita condemn bukan sebab seri tu, bukan sebab keputusan, sebab kau tak main seperti mana sepatutnya kau main. Itu yang jadi punca kemarahan. Dan saya tegaskan lagi sekali bang, saya cakap sekali lagi macam saya cakap dalam video tu. Kita semua aware 2-3 season ni kita mengalami transition process. Yes. Kita semua aware 2-3 season ni, tahun lepas season ni mungkin season depan pun kita masih lagi mengalami transition process. Kita sedang melalui fasa untuk kita naik kembali. Tetapi kenapa saya marah adalah kita tak sepatutnya drop point walaupun kita dalam proses. Dan Abang Ijat, semua saya rasa semua kita tak harap pun dapat piala. Betul. Tetapi apa yang kita nak adalah konsistensi yang berterusan. Dia sekarang dia jadi yoyo ni. Minggu ni dengar, minggu depan tak dengar, minggu dah negeri dengar, lepas tu minggu lagi tu dia tak nak. Saya ada tulis satu dekat Twitter bang. Saya tulis, apalah Ragi 9, sindrom hebat lawan tim besar, sindrom lemah lawan tim kecil.
sehingga menimbulkan satu keraguan yang munasabah. Betul. Ya, betul. Tapi betul lah tu. Aku menyangkakan kau dah all out lawan Selangor. Betul. Aku punya fikiran lah. Lepas tu kau akan bertemu. Aku tahulah gap tu sekejap, mungkin 3 hari dan kau kena travel. Tapi lama saya sama, aku berfikir lepas ni kau akan break lama. Betul. Jadi All out for the last lah. why not kau all out lagi sekali sebab lepas ni kau akan break. Yes. Tetapi tak jadi ya. itulah tu. Aku marah. Sebab tu saya nak cakap dekat semua penyokong yang kecam kita orang, sebab mungkin minggu ni nampak Pesh Atrajang agak all out. Agak all out sangat membantai benda ni. Kalau kita orang betul glory hunter, kita orang ada bantai tak masa kalah lawan Selangor itu? Tak ada. Kita orang tak bantai sebab kita tahu Selangor punya tanah macam mana. Yes. Kita sedar benda tu. Dan kita sedar masa tu tim dah bagi the best. Wak Iman kita kalah dengan JDT pun kita tak bantai. Yes. Kita tak bantai. That's the point. Tu lah. Kita dah melepaskan 3 game lawan 3 kelab bawah. Kalau tak kita dapat full maximum 9 point daripada 3 tim ni bang. Kalau kita menang lawan Depet Melayu tu bang, for sure kita nombor 4 waktu tu bang. Kita top 4. Kita atas Selangor. Tapi sekarang kita dapat 2 point dia. Macam mana bang? Itulah tu, itu yang aku nak. Itu soalan dia sekali lagi tu, Yoyo tu kenapa berlaku sampai aku dengar benda yang tak sedap juga. Kenapa benda-benda tu semua berlaku. Dia tak shock tau. Betul. Adakah hal-hal remeh menyebabkan player tak nak perform? Betul. Sebenarnya yang boleh menjawab soalan ni dia ada 2 orang je. Sama ada Coach Nizam Jamil ataupun Tuan CEO. So di sini saya menyeru salah seorang daripada 2 orang. Kalau nak muncul dalam podcast, sila call dia. Kita sediakan ruang. Ya, betul. Kita sediakan ruang untuk bagi korang menjelaskan dekat penyokong. Kalau kita nak shoot dekat pejabat PBNS pun kita boleh shoot. Banyak persoalan abang sebab kita walaupun kita aware ini transition process, kita tak minta piala tapi kita minta konsistensi lawan tim-tim macam ni, kita sebolehnya kita kena dapat point waktu macam tu bang. Ada yang mengatakan menggunakan alasan kita punya ada isu pada kecederaan squad depth. Squad depth. Yes, Okay. Adakah kau bersetuju Jack dengan bagi saya setuju je sebab squad depth kita memang tak sedap lah. Ya betul, Memang setuju. sangat Dan ni lah. pertukaran pemain pun orang yang sama kan. Betul. Ya. Dah boleh dibaca lah. Dan tak pun yang masuk sebagai sub ni pun bukan setiap game masuk sebagai sub jadi. Banyak kali juga tak jadi kan. So tak boleh nak buat apa kak. Tapi saya rasa itu hal yang akan dipikirkan untuk bulan 1 nanti. So sekarang ni nak tak nak kau kena hadap lah dengan squad yang kau ada. Aku tidak bersetuju dan berkeras menentang sekeras-kerasnya. Okey, kenapa? Pasal isu squad depth. Okey, kenapa? Pemain yang dipilih, katalah pemain yang dipilih sebagai second line. Yes. Mereka bukanlah pemenang peraduan yang dibuat oleh penyokong. Menang, lepas tu terpilih main untuk NSFC. Sebelum tu dia adalah konduktor Bus United. Bukanlah kita buat open selection ke? Itu aku setuju. Kita ada isu. Mereka adalah pemain-pemain yang dipilih sendiri oleh Coach Nizam Jamil dan juga tim. Betul. Mereka adalah footballers, semua yang dipilih tu adalah footballers, bukannya pemenang peraduan. Yes. Ada isu dia orang tak power. Itulah tugas coaches yang ada. Aku rasa ada ramai coaches dekat Jalan Rahang tu. Tanggungjawab dia orang lah untuk bawa tim pemain yang dipilih tadi itu untuk jadi satu player yang bagus lah. Aku tak ada kata nak tunggu mereka masih muda. Aku tak nak. Kau yang pilih dia orang. Kenapa kau nak jadikan itu sebagai alasan? Ada kita pemain-pemain gantian kita, siapa nak masuk kita pun dah tak ada pilihan. Kau yang pilih dia orang lah. Bukan penang peraduan aku kata Tapi tadi. kalau fikir balik kan, mesti dia orang terasa kan, aku ni apa? Kan dia bila kau cakap kita tak ada pilihan kan. Lepas tu macam dekat bench kan, aku ni apa? Bukan, dia ada cerita dia ialah ada pemain yang masih ada dekat situ dikekalkan. Sepatutnya itulah pemain yang kau kena keluarkan dan cari satu pemain yang berkualiti untuk bermain. Aku tak nak kau pilih pemain dan kau kata kita ada masalah pemain yang kita pilih dan kita nak tunggu bulan 1. Itu Abang tak nak dengar alasan macam tu lah. Aku tak terima lah. Tak terima alasan macam tu lah. Okay. Sewaktu di Brunei masa kami menyaksikan perlawanan, kalau ada yang tanya kenapa dekat Paroi duduk grandstand, dekat Brunei kami duduk open, sebab jawapan dia satu bang. Sebab kita tak tahu macam mana struktur stadium tu.
Dan satu lagi mungkin dekat Grandstand tu ada Crown Prince. Okay, ada Tuku Muda. Itu salah satu. Dan stadium dia, struktur dia berpelik lah. Away duduk tempat home, home tempat away. Pada observation saya dan saya juga mendengar apa pendapat banyak penyokong yang ada, rintihan-rintihan, ada 2 player yang menjadi tumpuan. Satu, Philip, kecaman, kritikan yang gila-gila, mungkin sebabkan performance dia. Dan satu lagi kemasukan Zaril. Kemasukan Zaril sebagai player nombor 6 waktu tu menggantikan siapa? Bukan Asangsu rasanya. Dia bukan gantikan player tengah, tak silap aku. Dia gantikan dengan Jimmy ke apa? Bang, kalau dekat Paris saya tak nampak impak Zaril tu begitu besar bang. Tapi pada waktu lawan Brunei tu dia masuk memang, tak boleh ni. Walaupun aku tak power, walaupun aku paling muda, aku nak menang. Itu mentaliti saya nampak bang. Dia memang bersungguh-sungguh waktu malam tu. Cumanya saya bersetuju dengan kritikan yang dilontarkan kepada Philip. Saya rasa dia belum bersedia lah kot bang. Ke abang rasa macam mana kalau abang tengok game tu Philip? Dia tak nampak bersalah pun selepas melakukan handball tu. Dia nampak tanpa bola tu Dia bang. macam kau paksa dia main. Siapa suruh bagi aku main? Siapa suruh bagi aku ni paksa aku main? Sekarang aku pergi tampar bola tu. Dia punya karakter macam tu pada game tu. Adakah kita nak kena berlembut juga? Dan cakap pasal tu bang, ini eksklusif untuk kita orang daripada Brunei ni. Kami menyaksikan sendiri Jimmy tak boleh bangun bang. Jimmy mengalami kami rasa dia mengalami kecederaan yang begitu serius. Sebab sebelum ni pun dia dah kena MCL kalau tak salah saya. Dan pada waktu tu dia memang tak boleh bangun. Selepas keluar tu dia duduk tepi, stretcher panggil, dia tolak, dia nak bangun untuk berjalan, tak boleh. So kita akan selepas kehilangan Ensue, Luis Enrique, kita juga akan kehilangan Jimmy lah. So kecederaan demi kecederaan, defend. Aku sebenarnya macam Zainal, macam Zaril ataupun ni, dia adalah footballers. Yes. Dia bila dalam keadaan macam ni aku faham kalau dia tertekan, Betul. tak boleh nak perform. Betul. Sebab dia tahu penyokong marah apa semua. Dekat situlah management kena motivate dia, lakukan sesuatu supaya dia kembali perform, bermotivasi dan juga ni. Dan berazam lah untuk takkan biarkan benda tu jadi. Dia bukannya semakin lama sama je. Tahu orang kecam pun masuk macam tu juga. Bagi orang kecam lah, minggu ni orang kecam, minggu depan orang kecam, makin lama orang kecam. Lepas tu orang persoalkan kepada NJ, apa kau asyik masukkan Zainal dia, pasal kau asyik masukkan ni je. Kalau aku masih lagi, bila sampai je benda tu, aku akan ingat kepada coach lama yang aku berbual dengan dia. Siapa nama? Saidun, apa nama tu? Saadun. Sazali Saidun. Sazali Saidun. Coach kita dulu kan. Yes. Aku tanya benda tu kepada coach Sazali, macam mana dengan pemain ni, kenapa tak boleh? Nasron, dia orang waktu training pun tak tunjukkan yang dia orang nak main. Takkan saya nak letak dia sebagai first team. Itu umpama suruh orang serah leher saya untuk disembelih. Faham tak? Sebab lagi yang kena coach. Yang kena coach. Maknanya apa yang Sazali Saidun cakap ialah waktu training, waktu friendly, dia tak menunjukkan yang dia adalah seorang pemain yang bagus. Kenapa saya nak ambil dia juga masuk sebagai first team? Sebab saya tak pernah keluarkan pemain tu. Jadi kepada pemain sebenarnya kau kena tunjukkan waktu training dan juga waktu friendly yang kau adalah super layak berbanding Philips import, konon-kononnya import ni. Kan? Jadi kau kena tunjukkanlah yang kau power. Bang, benda ni bang, Aiman dah cakap dalam video bang. Dia cakap, kau orang dah training, kau kerja kau defend, kau kena defend, kerja kau kena goal. Aiman dah ni bang. Aku tak, jangan teruskan dia punya bercakap tu. Aku takut kena censored lagi kau kasih. Apa yang Aiman cakap? Sampai kena Jangan. Siapa nak tahu pergi dengar ni. Apa ulasan perlawanan. Tapi itulah bang. Ya pemain-pemain pun untuk tahun ni saya rasa banyak pemain muda dapat tempat untuk main, dapat peluang. Setuju. Dan bila kau dapat peluang main dengan, sebab season ni Negeri Sembilan adalah pasukan tumpuan. Itu adalah salah satu rezeki terbesar untuk kau. Dan sepatutnya kau kena prove. Yes. All out. Ini masa kau untuk naik. Kita ada 36 pemain rasa aku yang Betul. senaraikan. Betul. Jangan jadikan kecaman penyokong tu untuk kau down.
Jadikan dia untuk kau bangkit. Ui, hidup habis. Pakar motivasi. Sebab apa aku boleh cakap, penyokong dah give it all. Berapa game? 20,000. So kalau nak salahkan penyokong lagi, bukan salah penyokong. Penyokong dah bagi semua. Sekarang ni adalah asyik-asyik apa? NSFC berkempen Liga macam final. Why not main macam final? Ayat kat komen kan. Dah habis sopan dah ni. Dah habis sopan sebab ada aku dah baca apa komen daripada penyokong Negeri Sembilan. Ya, betul. Aku suka komen tu. Dan komen tu power. Nak liga macam final, nak penyokong datang macam final. Kau mainlah macam final juga. Betul. Bermati-matian. Betul. Hai. Ini mau sekejap sedap, sekejap tak Betul. sedap. Aku jadi susah tau. Hari ni maki, besok seronok. Nanti orang kata ni, Trajan ni saya menang puji kata. Ya. Time menang puji, time kalah tak ni. Itu saya geram. Gampang kau pergi tengok YouTube tu, kau tengok video yang lama daripada tahun bila tu. Geram. Tapi itulah saya kesiankan dekat pemain. Inilah masanya untuk kau tunjukkan sebab kita tengah jadi tumpuan. So coach-coach lain akan tengok kau boleh perform. Supaya harga kau boleh naik. Itu yang saya cakap dalam video tu bang. Saya cakap dalam ulasan tu. Saya tak nampak jawapan. Saya tak jumpa jawapan. Sebab ada player yang bagi 100%. Ada player yang sungguh-sungguh. Ada player yang baik. Tapi kenapa kita tak menang? Saya tak jumpa jawapan tu. Kenapa kita susah nak menang? Diorang tak ada macam, diorang tak ada perasan ke Mio main macam mana? Patutnya jadi kalau aku pun nak jadi macam Mio. Betul. Kan? Adakah kalau abang tengok masa game di PMM tu pertukaran lambat ataupun percaturan pemain masuk ni salah dulu ke, patutnya masuk ni dulu, masuk ni lambat ke, macam mana bang? Kalau ikutkan memanglah lambat, tapi aku nampak macam dia rasa Nizam yang memang bila masukkan pemain simpanan ni dia ada strategi dia. Sebab pada ketika itu dia melakukan pertukaran tu, Lepas bolos 2 tak, masa tu kita tengah leading 2-1. Saya beranggapan lah kan less pressure lah, no pressure sangat. Tapi mungkin kemasukan pergantian lambat ke apa ke, macam mana bang? Nak defend ke ataupun nak attack lagi? Dia memang lambat, tetapi lebih kurang sepatutnya tidak terhasil gol, tapi sebab handball. Betul. Satu benda yang kau tak sangka. Kan saya pelik lah sebab kita waktu tu kita no pressure kan. No pressure. Jadi bila dia dah jadi macam tu, sepatutnya kalau katalah kita masih leading, kita tak ada isu masukkan pemain lambat tu tadi. Dari segi kedudukan tu. Tapi bila dia dah jadi macam tu, jadi kelang kabut lah nak cipta jaringan ni. Dan aku rasa aku setuju dengan taktikal Nizam Jamil season ni. Sebab season ni kau jarang nampak tim kita bertahan tau. Betul. Walaupun kita dah lead, kita kekalkan gameplay sama je. Kita tak main bertahan. Dan aku setuju je benda tu. Tapi tak tahulah, masa lawan Brunei tu mungkin aku sebenarnya aku bersetuju pertukaran tu dibuat lambat. Aku bila kau kata terus menyerang, tapi adakah dari segi statistik menunjukkan kita lagi banyak menyerang ke atau Brunei? Saya tak cakap kita lebih banyak dapat corner ke atau Brunei lebih saya banyak? Saya tak cakap kita lebih menyerang. banyak dapat shot on goal ke atau Brunei dapat shot on goal? Yang Arif. saya sebab benda tu statistik kena buktikan. Saya tak cakap kalau kita setakat banyak membawa menyerang. bola macam nak menyerang, tetapi sebenarnya tak ada shot on target, tak ada shot on goal. Itu adalah masalah NSFC yang lain. Sebelum ni pun saya pernah cakap NSFC ada masalah. Dia sampai dekat final third final third sebelum masuk kotak kan. Final third. Sampai final third dia orang dah blank. So itu yang jadi selalu bola sampai final third, lepas tu dah tak jadi. Maksud saya NSFC mengekalkan gameplay macam tu bila tengah lead pun dia tak main bertahan. Maksudnya dia kekalkan main macam biasa, bukan main secara bertahan. Saya tak cakap pun yang NSFC main menyerang. Kau tahu tak kenapa dia menyerang sampai minit ke 90? Okey. Sebab 10 minit terakhir tu dia kena cek gol. Ya memanglah. Maksud saya masa 2-1 tu saya cerita pasal kedudukan 2-1. Masa kedudukan 2-1 Negeri Sembilan tak buat pun tindakan yang kau kena main bertahan. Faham tak? So dia main macam biasa je. Walaupun no pressure. Yes, walaupun no pressure dia main tu. Tapi sebabkan kita tak boleh nafikan juga kesilapan Philip tu sebenarnya cost the team kan.
Walaupun banyak yang salahkan VR, bagi aku VR tak salah. Ya salah dia memang hand tu. Kita takkan ulas keputusan pengadil. Ya. Kita takkan ulas keputusan pengadil. Tak, aku tak nampak pun pengadil salah lah hal tu. Mana nampak pengadil salah ke? Dah handball. Kan? Benda terang kan? Sekarang tak salah aku lah. Asal bola kena tangan je, dikira handball. Mana tak baran. Kalau aku tak salah lah, dulu adalah hand ball to hand lah. Itu hand to tak ball kira lah. lagi. Sekarang ni aku rasa dia tak ada dah. Kena je tangan dikira handball. Itu tak kira lagi masalah NSFC ni yang 10 minit awal main, lepas tu kau tak main bola, 10 minit terakhir baru main balik. That's another problem. Itu masalah tu daripada awal season itu. Main bila 10 minit terakhir. Dan masa lawan Brunei itu pun lepas 10 minit terakhir pun baru kau ada try yang dapat save last minute benda tu. Ada aku baca satu komen tu kan. Dia tanya kita lah. Boleh tak tengok apa Mio tu, dia punya kontrak memang untuk main dulu. Okay, bang. Saya baca. Agak abang dah cakap pasal tu kan. Jadi kawan saya pun tanya, boleh tak tolong tanyakan, sebab ada dua pertanyaan kepada Mio. Boleh tak tanyakan adakah kontrak Mio hanya bermain sekejap ataupun Mio ni, dan satu lagi adakah Mio memang Pancit tak? Pancit tak boleh main full. Kan sampai orang tanya macam tu kan. Betul. Memang dia tak boleh main 90 minit ke? Ada dalam kontrak ke? Atau malah kontrak kata kau boleh main 20 minit je. Itu aku cakap benda macam ni kita tak boleh jawab. Sebab tu aku ajak antara coach ataupun CEO, tuan CEO boleh turun ke podcast kita untuk menjawab persoalan ni. Banyak persoalan ni yang kita tak boleh jawab. Yang risau aku boleh jawab kan. Apa lagi bang? Sebab dia akan efek dia banyak tau. Kalau kita berterusan macam ni. Okey. Berterusan sampai musim habis. Dia efek dia melibatkan semua orang. Mengambil contoh penyokong. Saya percaya kalau semua penyokong, kalau lawan tim-tim besar ni semua akan bersatu. Semua akan nak menang kan. Tapi gitulah, kita lawan tim kecil ni bang, masalah dia. Masalah sekarang ni, saya dah tak nampak dah kalau kita lawan JRT ke lawan Selangor, kita dah tak nampak dah. Masalah paling besar, kita lawan tim kecil sekarang ni. Apa pandangan kau tentang Motika pada perlawanan tu? Adakah dia terlalu banyak dribble? Ada ayat korang dalam ulasan tu. Pada perlawanan tersebut, at least dia tak melakukan kekerapan yang berulang. At least. So pada lawan DPMM tu nampak macam dia lebih communication dan contribution. Tak macam game dia sebelum ni. At least lah bang, at least. Dan saya rasa saya sukalah position baru ESO sekarang ni, bermain sebagai bawah sikit ni. Nampak macam dia lagi boleh holding dan boleh buat open chances sikit lah. Saya rasa Java patut dikekalkan sebagai key player untuk striker sekarang ni. Ya betul. Maksud aku tadi tu ialah bukan Motika memang suka dribble. Yes. Tapi adakah dia terlebih dribble saja? Pada waktu tu kurang. Nampak kurang. Aku terima dia suka dribble tu. Yes. Tapi jangan lebih. Sampai teruk. Pada perlawanan malam tu nampak dia lebih kepada seorang player yang mana orang ni. Nampak macam ada peluang kat situ. Okay. Sebab kalau sebelum ni dia tengok mana ruang. Lukman dia agak off sikit lah bang malam tu. Lukman agak off sikit. Tapi gol mungkin kedua sebab tu dia create chance tu sebenarnya. Lukman. Gol kedua. Mungkin sebab kena kawal dengan Tommy Mawat kot. Ya, mungkin. Aku banyak komen aku tengok memang ramai tidak berpuas hati dengan Lukman lah. Agak off sikit lah. Tapi takkanlah aku expect dia score gol pula. Betul. Dan dia pun nak menginginkan gol. Betul. Yes. Sebenarnya banyak kecaman ke Lukman tu aku tak berapa setuju lah. Aku nampak fungsi dia lebih kepada mengkacir-kacirkan barisan defense. Betul. Masa tamat perlawanan tu bang kan, kita orang lepaklah sebuah restoran jenama ni. Lepas tu ada seorang penyokong Brunei mendekati kita orang. Oh, you guys from Negeri Sembilan lah. Oh, where do you stay? What you eat? Lepas tu kita borak-borak. Saya bagi merchandise secret saja kat dia bang. Saya tak tahulah dia ada follow ke tak apa bagi. Saya suka dengan dia kita orang tak tanya tapi dia menceritakan this is our after so long, this is our first time playing in Malaysia Super League, we try to give ni but several players didn't match our expectation bla 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 apa semua. Last kali bang tak tahu saya cakap apa bang. You know what, your goalkeeper
at the very last minute suddenly become Casillas, you know. Dia kata, yeah, I don't know. Before this, he's so not so good. But just now he's playing so good ah. I think I love him lah, dia kata. Tapi kau tak ada tampal stiker dekat mana-mana kata bang? Tak ada Kami masih menjaga etika. Oh. Gambar wajib ada. Tampal tidak. Setan. Benda gini ikut ni. Apa lagi yang kita nak bincangkan pasal NSFC? Aku rasa kita ada Cik Din daripada Brunei yang menjadi Terima kasih Cik Din koresponden luar negara pertama dia, Altrajang. Dia melaporkan kepada Altrajang player-player sampai di airport. Aku dengar dia tunggu. Ya, dia tunggu. Ya. Dia ada hantar video dekat Altrajang. Tapi Dia- saya tak post video tu. Dia hantar gambar semua dan dia berjumpa dengan geng-geng Altrajang yang pergi ke Brunei, ada mengambil gambar apa semua kan. Itu adalah efek positif bola sepak lah, efek sehat kan. Itu ada orang-orang Negeri Sembilan berada di luar. Apabila dengan tim Negeri Sembilan datang, dia turun. Sedangkan orang Brunei pun nak Negeri Sembilan menang. Ini kan orang ni. Aduh. Jadi apa kita pergi pada conclusion, apa sebenarnya NSFC ataupun Nizam Jamil perlu buat untuk tim? Setan. Sebab saya dah kena. So saya pas kepada Ijat. Tolak terus itu. Kau kawan dia. Bapak. Kau pernah minum dengan coach. Syaitan. Apa yang Nizam Jamil perlu buat? Bukan Nizam Jamil saja, pasukan Pasukan Nizam perlu buat Jamil, management. Ya, untuk pemain just give 100% lah. Sebab sekarang ni, ya faham isu pemain injured ni memang dia dah makin setiap game ada je tambah seorang player injured. Sebab hari tu sebelum game lawan Brunei pun NSFC ada keluarkan list pemain yang injured. Betul. Bila dia elok apa semua kan. So sebenarnya pemain-pemain simpanan ni korang kena all out lah. Korang kena, tak boleh lah bagi alasan sebab korang pemain simpanan. Korang kena bersedia lah. Masa dekat Brunei tu nampak di sesi macam warm up tepi padang yang pemain simpanan tu nampak macam kelibat Anwar Ibrahim dah kembali fit. Yes, Anwar Ibrahim dah ada. Kembali fit. Mungkin selepas dia dah menghadiri persidangan summit tu dia dah nampak macam mungkin dia dah penat kan. Baru-baru ni pun dia pergi konsert G-Dragon kan. Betul. Dia ada Apex di Korea. So, dia dah kembali, dia dah fit lah bang. Betul. Haris Kamarudin. Nampak macam waktu tu pun nampak Hadin pun nampak eager untuk bermain. So mungkin ini bagi assumption aku lah. Mungkin disebabkan pemain-pemain yang macam kau sebut tadi tu dah lama tak bermain tau dengan pasukan. Oh ya, satu lagi. Satu lagi. Masa rehat tu kan player kan ada player simpan yang tengah main atas padang tu kan. Masa rehat tu kan. Kita orang impresif dengan ni. Syahmi Hadib. Kiper nombor 3 di 9 tu yang main Malaysia Harimau Muda tu kan, Selangor tu. Nampak macam perform lah. Kita orang macam wish. Sebab Aiman tanya siapa kiper ni sebab dia botak. Macam Syahmi Hadib. Nampak macam impresif lah. Kita orang impresif. Tertarik dengan player training ni bang. Benda yang aduh. Kita bagi option. Tapi keeper kita sekarang tengah perform. Azri Gani betul? Sebab dah 2 game ni Akil tak ada kat sub. Start game Selangor itu dia tak ada kat sub. Dia tukarkan Syahmi Hadib dekat sub. So aku tak tahu apa jadi dekat Akil. Masih ni ke apa kan, tak pasti. Tapi macam aku cakap tadi yang pasal pemain-pemain yang kau sebut yang dah lama kita tak dengar, Anwar Ibrahim, Haris apa semua tu, dah lama tak main. Aku rasa mungkin Nizam Jamil mungkin dia orang belum fully fit. Tapi sepatutnya dalam tempoh ini 3 minggu ni kau tak ada game liga. So sepatutnya 3 minggu ni perlu, memandangkan minggu ni pun Negeri Sembilan ada friendly. So sepatutnya pemain-pemain ni dapat dicuba lah balik. Supaya dapat balik lah. Apabila pemain banyak injury ataupun fitness issue ataupun mudah cedera, adakah ianya berkaitan dengan Latihan. Fitness coach? Bukan Sistem latihan. latihan. Fitness coach. Bukan latihan lah. Aku rasa fitness coach ataupun doktor. Doktor kadang dia betul-betul advice. Contohnya macam Alex kan. Kenapa Alex tak main Brunei? Injet. Tapi itu injet adalah daripada advice doktor lah. Yes. Betul.
Tetapi tahap injury dia tu, adakah semestinya dia boleh bermain ataupun kalau dia bermain akan prolong dia punya injury tu? Tapi last saya tengok Alex masa bila minggu ni kot. Dia ada update dekat story. Dia pergi jumpa pakar dekat STJ, Hospital Tunku Jaafar. Jarang tu player pergi dekat STJ tau. So tak tahulah, mungkin dia memerlukan betul-betul doktor yang pakar. So saya takut benda tu betul-betul serius sebenarnya. Sebab biasanya kalau ni dia orang biasa pergi dekat hospital yang insurans dia orang cover. Jarang untuk pemain pergi ke hospital government. So saya rasa masa tu mungkin sebab kecederaan dia sangat teruk dan dia kena jumpa doktor yang betul-betul pakar. Ataupun NSFC hanya menerima MC kerajaan. Dapat seminggu tak training. Kan? Belajar daripada Gulon. Gulon suka pergi klinik kat Swasta. Mantin. So tak boleh. Sekarang ni kalau MC paling cikai KK. Aku rasa pemain kita isu dia ialah macam aku tulis dalam artikel tu. Mungkin besok aku publish kot. Iaitu tidak menyanyikan lagu yang sama tune. Tidak menyanyikan lagu yang sama tune. Ya, lagu satu. Ya, lagu satu. Tune lain-lain. So ada yang nyanyi kau-kau bersemangat, ada yang macam ada yang rap, ada yang nyanyi sambil lewa kalau menari, ada yang buat tarian inang, ada yang tarian tiang, ada yang macam-macam. Jadi tak Ada yang sama. senyap, kan? Ada yang senyap, ada yang keras, ada yang kayu. Aku rasa apa yang Nizam Jamil perlu buat ialah rendahkan semua ego pemain. betul. Faham. Saya setuju. Bagi satu tune. Ambil masa 3 minggu ni yang kau ada ni untuk Kau lempang semua. bukan untuk lempangkan semua. Izinkan saya meneruskan. Okay. Rendahkan semua ego. Yes. Menari atau menyanyi pada satu tune yang sama. Jangan ada seorang nak rap, ada seorang nak jadi Dr. Alban. Ayolah African beat kan. Ada nak jadi Dr. Alban lah, ada nak rap lah, ada nak jadi menari tiang lah, apa semua. Jangan. Mesti satu tune, semua orang kena tune yang sama untuk 90 minit. Secara asasnya contohnya kalau kau defense, kau mesti tahu nak naik atas support. Betul. Tapi kalau kau flanker atau winger, kau mesti tahu nak support turun kat bawah menolong. Kalau shape tu kekal dia selama 90 minit, aku rasa dia sukar lah untuk pasukan nak walaupun dia nampak rigid, tapi at least kau menyanyi tune yang sama. Ini tune lain-lain ni aku rasa jadi isu tu. Silakan Ijat. Tak ada benda dah. Ya? Tak ada benda dah. Sekarang ni untuk pasukan ni dah tak ada benda nak cerita lah. Untuk next game ada lah. Kalau ni di kesempatan inilah bang saya nak cakap yang sebenarnya Minta maaf. Tak. trip ke Brunei tu memang satu trip yang cerita experience sikit lah bang. Memang satu trip yang best lah. Memang pengalaman experience adventure yang best lah. Bercakap kepada scenery stadium tu, walaupun struktur stadium tu kita orang tak berapa faham. Sebab bang kalau dia macam mana bang, kalau abang beli tiket grandstand kan, abang boleh masuk mana-mana abang nak bang. Beli tiket open lah. Aku ada orang upload gambar tempat beli tiket tu. Dia macam beli tiket bas je. Dan satu perkara yang menarik bang pasal di PMM ni, kita orang waktu tu kita orang duduk bertiga dekat area Altras. ada 2-3 kumpulan fans Brunei ni kat belakang, kat atas kita orang ni. Saya ingatkan kalau kita macam support ke apa, dia akan marah, weh diam lah apa. Bang apa nak tahu dia orang buat apa bang? Dia orang player Dorsey bang. Woi, keluarlah. Woi. Player Dorsey bang. Punya marah kat player sendiri. Itu saya rasa itu unik jugalah saya tengok macam tu. Walaupun dia skor, yelah tu skor, ada keluar. Ya bang. Lain lah cara support dia. So benda tu best lah. Dan persekitaran pun cantik. Pasal malam dia. Aku dengar hampir 2,000 penyokong yang hadir malam tu. Ya betul, 2,000 termasuk. Dan abang, kalau abang pergi ke sana, saya harap abang tak mengantuk lah. Sebab dia orang punya Altras ibarat menyanyikan sebuah syair ataupun kasidah. Oh di PMN. Tak, sebab kita orang dengar dekat live benda tu. Dengar pakai helai surau dia tu. Satu experience dan adventure yang menarik. Selain daripada tidur dengan Aiman, tengok pergi ke Brunei pun satu perkara yang best.
Ombak di Brunei. Dan Ajwat memainkan peranan yang begitu besar bang sebagai pemandu kereta. Tour guide lah dia. Okay lah. Mereka pernah Bawa Ajwat lepasan UIA. Dia tahulah pasal sejarah masjid-masjid sana. Bawa lepasan macam ni, tak ada ni dia. Bang, Ajwat bang, di kala saya dengan Aiman sedang tidur lena kan, member pukul 7 pagi keluar pergi beli Jollibee. Siapa? Breakfast Ajwat. Ajwat. Beli hot dog. Lah dekat Mambau dia tak boleh buat macam tu. Setan lah kat Mambau. Keluar pukul 3 pagi kena tahan. Dah lah cukup lah. Betul. Ya. Banyak orang jahat. Tak berani keluar pukul 3 pagi. Bang, ada lagi satu isu lah main NSFC bang. Apa dia? Hari tu posting kita mendapat reaction yang sangat hangat. Saya masa tu di kala hari Sabtu tak silap saya. Sehari sebelum ke Brunei. Hari Sabtu tu pagi tu saya bosan. Saya buatlah satu posting terangkan dekat penyokong kenapa game lawan Terengganu 22 November ni main petang. So bila saya buat posting tu, ramailah penyokong masuk. Ada dekat 500 komen kot masuk kan. Cakap tak puas hati lah. Asal main petang pula ni kan. Padahal saya dah jelaskan dekat atas tu. Ini adalah keputusan MFL serta hak penyiaran. Betul. Munculnya CEO NSFC komen yang mengatakan NSFC cuba untuk berunding lah. Memohon dengan MFL. Dan dalam masa sama berunding dengan Terengganu lah. Untuk Terengganu setuju untuk tukar ke waktu malam. Kalau tak main pukul 5 petang. Dan lepas game Brunei ni, Terengganu pun menyatakan keputusan dia. Tak nak main petang tak? Jengkreng. Tapi sebenarnya bermain petang atau malam bukanlah isu. Kalau dah kata main petang, main petang. Kalau dah kata main malam, malam. Jadual asalnya pun memang dah jadual macam tu. Setiap pasukan kena ada sekali bermain petang. Dan Terengganu pun ada selesa petang. Memang fight lah. Aku pada pandangan peribadi aku bukanlah satu isu. Betul. Dia isu dia bang sebab orang marah sebab malas nak duduk panas-panas tu. Aku faham dalam keadaan kat situ teras biasa tu dia sangat panas pada waktu petang. Saya ulang ayat penyokong kau jangan duduk grandstand boleh lah. Ayat penyokong bukan saya. Jangan tak cakap pun benda tu. Untuk game petang Terengganu tu aku akan duduk bilik aircon. Aku dah cakap man. Bilik media aircon weh. Wifi pun laju bang. Wifi pun laju. Tak, aku bukanlah aku nak katakan apa, tapi masa aku duduk dekat UK dulu, game 12 tengah hari, 3 petang, 5 petang, jarang dapat main malam. Tak ada siapa komplain pun. Tapi tak adil lah abang bandingkan cuaca UK dengan Malaysia. Bukan. Dia, lepas tu dia macam ni tau. Pada zaman dahulu, aku ambil satu senario. Pada zaman dahulu, semua bas United tak ada aircon. Betul. Dan kita tak ada isu. Naik bas tak ada komplain. Semenjak dah pandai naik bas aircon, kita dah tak nak lagi naik. Katalah kali ni kita kena terpaksa naik bas tak ada aircon. Kita bising. Panas. Padahal dulu itulah dia bas yang kita naik, contohlah. Contoh. Sama juga dulu Padang Station kita main petang. Betul. Kita tak main malam pun. Tak ada bumbung langsung. Satu musim kita sekali je kena main petang. Takkanlah kita jadikan sebagai satu isu. Betul. Walaupun aku faham sebenarnya kalau boleh kita nak tukar kepada malam. Betul. Especially kepada NSFC untuk dapat kutipan tiket yang tinggi. Yes. Aku faham tu. Tetapi bila tak dapat, jangan komen banyak-banyak. Betul. Hadap je. Main nak menang. Sebab saya ada tengok bang. Tak silap saya Terengganu balas surat NSFC. NSFC kata tukar malam boleh tak? Terengganu reply apa kokmu Jengkreng. Tapi kan yang saya suka lepas dah keluar keputusan yang main malam tu, bila saya tengok reaction, yelah keputusan yang tak boleh tukar ke main malam tu lepas lawan Brunei. Di mana masa lawan Brunei tu ramai penyokong yang kecewa. So saya expect macam respon orang macam tim dah tak macam ni lah, tim dah tak power lah apa semua. Tapi tak, dia orang masih macam aduh kalau boleh tukar lah malam, aduh kalau boleh cuma nak turun kat. So semangat tu ada lagi. Semangat tu tak mati.
Tak, benda tu telah dibincangkan berpusing-pusing banyak kali. Dulu ada game ke-9, Betul. ada je yang bagi cadangan, kita main petang lah, petang boleh Betul. buat family lah, apalah, Betul. ni lambat Bila buat sangat petang, lah. lain. Bila buat petang, kenapa tak buat lepas maghrib? Kenapa nak tunggu pukul 9? Sepatutnya maghrib 7 suku, 7.30 dah boleh start main bola. Betul. So, kalau aku nak tunggu semua orang punya pandangan, pukul apa sebenarnya sesuai main? Lepas subuh lah sebenarnya. Kalau ikutkan waktu game sebelum ni 8.45, tak boleh waktu isyak. Jadi macam-macam hal tau. Jadi benda tu sebenarnya bukanlah benda yang perlu dibincangkan secara bersungguh-sungguh. Betul. Untuk rekod lawan Terengganu waktu petang ni season lepas pun sama. Season lepas pun sama. Waktu petang. Saya rasa asalkan lawan Terengganu dia akan jadi petang. Aku suka game petang. Aku suka sebab tengah hari tu kita boleh bawa kawan-kawan pergi makan dulu. Habis makan kita boleh relax, pergi datang stadium. Malam boleh lepak lama. Lepas tu game boleh lepak lagi macam tu kan. Sebab kalau tak habis game pukul 11 dah terkejar-kejar nak lepak dah apa dah semua kan. Tak, selalu habis game ke-11 aku dah grumpy. Aku nak balik tidur, jangan ajak aku pergi minum. Aku akan jadi grumpy. Sebab dah tahu kalau pergi minum ni 2 pagi is waktu dia. Jadi pada hujung minggu ni kita ada satu friendly menentang Timor Leste di Stadium Paroi. Perlawanan persahabatan antarabangsa tier 2. Antara NSFC menentang Timor Leste. Timor Leste. Mungkin kita dapat menemu bual Timor Leste tentang macam mana mereka menerima hukuman dulu. Mungkin satu option. Dan selepas itu kita international break. International break. Ya. Minggu ni pun jangan lupa ada semi-final PLFA. Hari Ahad ni. Selangor lawan Sabah. JDT lawan Kuching. Dua-dua perlawanan berlangsung hari Ahad gak. Betul. So Negeri Sembilan nak vibe sekali dia buat game hari Ahad gak. Ini kita konon-kononnya macam macam-macam semi-final lah. Aku rasa semi-final club. Ada lagi ke? Itu saja. Dan suka juga untuk saya cakap international break ni adalah aksi terakhir Harimau Malaya di Bukit Jalil sepanjang kempen kelaikan Piala Asia. So bolehlah datang sebab mana tahu ni akan betul-betul jadi game terakhir sebelum kena gantung apa kita tak tahu. So ini ada game terakhir sebagai tuan rumah lah di Bukit Jalil. Hari apa Jack? Dia 18 hari bulan. Rasanya Selasa tu. Oh, Selasa. Okay. Selasa. Menentang Laos. Sorry, Nepal. Menentang Nepal. Aku dah buat keputusan. Jangan hantar kau yang pergi. Mungkin aku akan pergi. Okay. Ya, sebabkan game last kan, pergilah. Bukan, aku suka tim Nepal. Aku bila sebut pasal Nepal ni, aku teringat hari tu Jack, game pertama. Yang kita pergi. Dekat SSI. Bulan puasa, seminggu sebelum raya. Yes. SSI. Saya dengan Jack Hadi bersama beribu-ribu warga asing. Warga Nepal yang berkumpul di atas. Ada yang memakai boot bola. Betul. Dan dan Bukit Jalil dan Bukit Jalil adalah center KL. Yes, confirm ramainya. Confirm ramai. Bangla-bangla tak cuti kan, minta MC. Menarik. Naik LRT pakai boot. Semua site sangkut tu. Lagi game tu. Itu construction semua tak jalan. Konkret batal. Okay. Itu je kot. Kita masih shoot podcast ni di BRC X Kuta Suaka. Kedai kopi paling bermaruah di Semandua. Ya, dia kembali beroperasi selepas melakukan minor renovation. Yes. Aku order air hari ni coklat, frappe coklat ice. Coklat ice. Hari ni malam coklat lah. Yang pasti di sini korang boleh tampal stiker. Di luar sana. Yes. Ada buat tu. Boleh tampal stiker banyak. Boleh datang sini, order lepak, chill. Aku boleh cakap kalau nak dating tempat tersorok sini. Serius. Alright. Jangan lupa follow Atrajang, like, follow, subscribe Atrajang di YouTube, Twitter, X, Facebook, TikTok, IG. Try tak ada. Try tak best. Alright. Sehingga berjumpa lagi. Yes. Okay, majulah NNFC untuk FAM.